Sekarang pukul 7.45. Kita baru dekat starting point. Baru nak start. Sangkut kat sekolah. Dia sepatut turun di padang. Sangkut. Orang dia datang potong tu, bukan semua orang dia potong. Yalah, betul lah. Orang Tengoklah bagus nak sultan. Lin, masuk Lin. Duduk situ buat benda. Kau nak ambil gambar. Kita tak dapat tengok karpet. Apa kita tak sediakan karpet sini? Adik I ni kaya tak nak tepi ni. Dah makan dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Welcome back to Let's Kopi Channel. Hari ni kami nak naik, pagi ni kami nak naik Bukit Penarikan dekat Bahau. Okay, so now pukul 6 pagi. Kami baru sampai dekat masjid ni, nak solat subuh dulu. And then nak tunggu beberapa orang lagi sampai. Ingatkan tadi lepas je solat subuh ni nak terus naik kan, sebab kami tak nak panas dekat atas tu. Okay. Tapi ada beberapa orang lagi tak sampai, kita terpaksalah menunggu dia orang. So kita solat subuh dulu. Kita dekat Masjid Al-Falah Qaryah Penarikan. Kita berhenti solat subuh dulu tadi ke sini. So sekarang kita nak tunggu beberapa orang lagi peserta sampai. Kalau korang datang Penarikan ni, jangan lupa beli makanan dekat masjid ni. So kita dah sampai dekat starting point. Ini korang boleh parking kat sini. Bayaran dia RM2 untuk masuk parking. Oh, weekend RM3. Macam hari ni RM3 lah. Boleh scan kat sini. Okay, jom let's go. Kalau korang datang sini, kat bawah tadi ada parking RM2 juga. 3 hari ni. RM3 weekend. Sini pun korang boleh tengok ni kat atas ni. Ada juga parking RM2. Tapi macam biasalah, bila kat bawah korang mesti jumpa pakcik tu dulu. Pakcik tu akan suruh masuk dulu. So rezeki masing-masing. Oh ni tak pakai makan kot. Tak punya mahal, tak adalah parking RM2. Di mana? Kak? Kakak? Oh kakak? Tak dengang tu, duduk pakai tu. Kakak? Sekarang pukul 7.45. Kita baru dekat starting point. Cuba atas. Nak ambil gambar kami.
Ha? Boleh tahan awak. Mana naik GBH? Hai, sini. Kakak. Kakak tak nak hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? She is the one that said she didn't sign up for this. Lepas ni kita akan melalui jalan hutan sikit. Ni, masuk kanan. Korang akan nampak signboard tu, jangan terus pula. Terus ni rasa ke Taishu? Kan? Kaki. Terus ni ke Taishu tak, adik? Tak. Jalan sawit. Ini dah masuk jalan. Smile lah. Dan have mood. Adiknya juga okey. Senyum dik. Senyum bang. Kak ni sebab ni. Okey. Kanan. Tak nak cakap ni sana. Cakap apa-apa. Saya pegang ke. Kenapa? What happened to you all? Hah? Asyik. Ni muka-muka lama tak hiking ni. Itulah. Mana ni kita lagi? Oh. Abang berlari. Video dek. Jahat bang ya.
Bukit lah jahat eh. Salam. Ini pula. Pergi paragliding, apa je balik ikut lagi pantai. Oh, ada paragliding. Pagi-pagi ni ada. Mesti lagi. Berapa ringgit bang paragliding? Ha? Berapa ringgit? Tak ada duit. Paragliding tu? Apa tempat kafet dia. Tempat kita dah tak ada orang tak main payung dah lama. Oh, dah tak main payung dah. Ingat ada payung Maung lagi. dia dah bagi tahu kita dah. Ha. Dah lama dah setahun lebih. Ada sekali yang diorang buat kita tersangkut di sekolah tak bantu. Satu tersangkut. Sangkut kat sekolah. Dia sepatut turun di padang. Tersangkut. Orang dia datang potong tu bukan semua orang dia potong. Yalah, betul lah. Orang dia, ada tauliah. orang betul dia. Oh, abang yang jaga sini. Adalah ini kan sebenarnya ada sini ada 3 grup ni. Tapi kalau saya take 2 lah. Oh. Ni hari Minggu ni besok ada bawa orang. Ni apa? Radio FM 2 hari ni. Radio negeri. Ada naik dia apa? Kena Datuk sampai apa? Bawa penggambaran 2 hari. Okay, tanya. Mantap. Awal lagi dia orang naik. Sini paling awal pukul berapa? Ha? Paling awal boleh naik. Saya rasa pukul 4 pagi dia nak Wah. naik lah. Tapi kita ni eloklah habis subuh dulu. Yalah. Saya tadi habis subuh. 4 pagi subuh boleh ke atas tak? Atas ada? Boleh sembahyang subuh kat atas. Air ada kan? Ada? Oh. Air ada. 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 Oh, tak ada tandas ke? Ada sana. Tandas. Itu sebab Asyik cakap show kan naik dulu sana. Kalau nak buang air kecil berapa kan. Tapi dah kalau itu kan balik pun sini. Apa lama. KFC pula dia. Okey. Habislah kena strike ni. Juga. Ni bukit yang kedua. Yang jahat bukit ketiga. Ni. Start naik dah beh. Merukahlah kita beh. Abang ada kat atas. Kadang aku penat, kadang aku letih, tapi aku ingat kenapa aku start dulu. Finally 8:30 kita dah sampai dekat mana kakak? Puncak Bukit Penarikan. Okey. Ni cara tinggi dia. Nanti untuk orang kapet. Sini lah dulu. Kan boleh turun sana. Ya bang. Finally. Ayo. Ada satu kapet lagi. Ada? Ada lagi. Wah. Oh, sana. Sengaja baru. Sana puncak. Ada satu. Ada pondok sana. Thank you. Awak
Orang kapek kat sana. Kawan. Apa tu? Oh, Kawan Rina attack. jauh tu. Kak sini kak. Dia punya ketinggian tak ada. Ada 322. Mana? Berapa tinggi sini kak? Tu lah saya. 322 rasanya. Tadi ni. Dah sampai. Tapi bukit Penarikan. Yang sampai. Kalau kau nak datang Bukit Penarikan ni, make sure awal pagi. Tengok sekarang 8.30 pun dah panas. So untuk relax, santai-santai, datanglah di pagi hari. Ni kak, dia orang kat mana kak? Oh, sampai Brodeng hari ni. Oh, tu lah. Boleh lah. Aduh, lagi. Sana lah, sana. Baju kopi kat ni. Sana. Mi tahu mama dah sampai dekat Cik Leha. Penat. Sini. Ni mana ni? Remy. Brodeng sampai. Ni. Fidau. Ini. Tadi. Wah. Abang dah sampai. Nak jalan belakang ke bang? Tak adalah. Eh, Kat sini. nak jalan ni awak ni? Atuk kan sini. Atuk. Baik atuk tu. Tak perasan. Haji ambil lambang. Ha. Apa korang pergi kat Superi? Apa yang Superi? Himalaya. Apa dia Himalaya? Jom anak-anak. Kita tengok sana. Nak pergi ambil gambar sana cepat lah. Nah. Oh tu Taisho. Ha. You. Oh you. Mana Taisho? Taisho tu. Tu Taisho. Bukit Taisho. Bukan situ. Tak dapat free guide terjun ke? Kawan, Mabira. Yang tu. Oh tu. Yang nak turun yang jalan satu lagi tu. Tu lah. Ini tempat tu. Ini tak. Tengoklah bapa nak sultan. Nak buat. Lin, tak masuk Lin. Duduk situ buat benda. Kau nak ambil gambar. Lelaki yang Gambar orang pakai baju kesukeh. Oh, sorang. Baju putih je. hanya apa dalam hati janji sebalik ni. Buat yang tua layan lah. Aku nak situ sikit dekat je. Jom lah, tunggu sekali. Jom. Kita terus sebelah sana. Kita tak naik sini lah. Kan kita balik ikut yang potong. Ang jumpa simpang dua. Dekat sikit. Kan jumpa lagi. Saya kerja saya ke bukit macam ni lah. Kalau Datuk Mansur. Mana tadi keluar balik, lawak kereta balik. Orang senyum dia malu. Oh, deh. Buat berlakon nombor 1 ya. Apa tempat yang senang? Tak nak pegang tali ikut atuk dah.
Apa nama dia? Adnan, apa dia? Aidan. Nama kat abah awak. Apa dia tu? Nak naik. Oh, nak tekap belalang. Bidau takut belalang aja bidau ni. Ini orang ada tali. Mana ni? Aina. Tak siap lagi. Lambai-lambai. Belakang sikit. Tunjuk muka penat. Bayar tu dah. Biar pakcik dah. Wah, ini baju mak ayuh. Ayuh anak sama. Dek, nampak tu? Kalau naik gunung. Tengok tu. Tinggal dua apa tu? Mana? Nenek buat bunyi gitu. Ni mari kejar. Tengok jauh ni. Patut gambar aku penat tadi. Tengok kakak Aina awak kan nak tunjuk muka. Lama je. Ni trail daripada puncak 1 nak pergi ke puncak 2, nak pergi ke Padang. Kan lagu dia. Oh, Ya, aku penat tadi. anak. Dah susah. Minta penat sangat. Kenapa dia nak cakap ni, Abang? Tak ada hutan kat hutan apa? Nak balik kan tadi. Oh, kat mana ni? Nak balik kan kita dulu. Kan balik kan sama itu. Sedapnya aiskrim. Jumpa lagi. Dah. Ya, aja. Tadi tu Jom. Ni atuk kita, atuk penarikan. Dia otai penarikan. Otai penarikan. Kalau kumpulan datuk, trek dulu. Trek zoo. Otai penarikan yang buat tu. Bangunan ni. Ha. Lihat dek, lihat. Man, anak awak sampai man.
Tanya gemuk awak kita. Kapet dah tak ada dah. Sebab sekarang ni dah pukul 10. 9.50. Dia tengok kapet bawah tanah je. Bawah tanah. Pesanan ni. Baring je lagi. Kapek sungguh. Kapet. Tapi Kapek. Ni rumput kapek betul ni. Ke kapek? Belah dulu. Boleh kia. Kita apa? Ya boleh kia. jauh tapi jalan. Tadi awak bawa anak dia ni. Mana? Awak bawa anak ke bawa siapa? Tahu anak Lemai. Cok semua. Yang muda pun dah. Oh, abang berniaga kat atas QR pun ada. Dan Jambu sambal. Aidan. Jalan lah. Tu sambal. Dah penat kan? Tapi ni jambu. Penat Tu lemon sambal. Lemon Pesanan untuk abah. Abah awak. Abah ke ayah? Ayah. Papa. 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 Mana papa tu? Papa dan Cakap papa kau. Cakap. Aidan dah sampai atas. Cepat. Papa. Saya dah sampai atas. Papa kat mana? Papa kat mana? Kamai, tu ada tukar sini. Tukar. 5. Akak dia tadi ajak aku ngajak sangat. Aku suruh tunggu belakang, dia lari ke depan. Kedai dengan siapa ni? bang. Anak awak apa nama? Raihan. Han. Han. Raihan. Okey. Akif, dia jawab apa dah? Okey Raihan. 6 tahun. Kalau datang sini panggil dia Atam. Atas ni? Atam. Atam corner. Pak Tam. Pak Tam. Atam aiskrim. Anak buah dia. Tengok dia. Naik kat sini, tak rasa aiskrim Pak Tam, tak sah. Okey. 9. Okeylah kak. Oh tak salah. Tak. Kampung belakang tu kan? Letak ya. Sampai darikan tengok tu view dia. Pusing-pusing. Mana kapek? Kapek tak ada sebab kita dah terlambat kan. Ada orang pancit tengah-tengah jalan. Aiskrim. Reward sampai puncak. Puncak betul-betul. Puncak betul-betul. Siapa yang pancit? Boleh teka kot siapa? Tak, payah betul nak ambil gambar Cak A ni. Kita tak dapat tengok orang kapet. Apa kita tak sukan kapet? Sini. Rumput kapet.
Penat-penat. Lepas tu landing cepat datang. Oh nak tunggu. Masih Intan. Ni kena cok. Ni tak apa. Bawah. Jom. Sikit biar dia macam itu je. Jangan baring. Cantik, Syah cantik. Namanya ni kan dia minta aku buat satu video. Sekejap tu. Tengok apa aku nak baring macam ni. Apa dulu? Oh ni Ding. Sini. Santai terus tu. Kau punya anak ikan tak ada lagi? Anak ikan kau ada lah, tak turun lagi? Tak penuh lagi memang. Oh, berat Ada lah. lagi tak? Ada lagi? Penat lah kawan. Ya, Amrizal ke apa? Ada lagi tak? Jok ah dia ke apa? Amriza. Ada mana? Dari mana anak dara? Tak dulu. Tengok lagi ni Atuk dah naik. Kalau tanya apa Atuk naik? Ha. Atuk nak tengok boleh ke tidak? Jom. Boleh je tu. Tengok. Togap dia. Ini sila ni tak togap. Ha, togap. Tak ada penyakit boleh lah. Dia jadi lemah badan lah tu. Sakit urat. Air gas minum tu air gas. Sebelum tidur, minum cawan nak suam. Tak pada dulu memang macam tu. Orang tahu betul. Datuk ni duduk padu itu. Ni kat sini mana? Padu itu mana? Ha? Kami Datuk duduk padu itu duduk mana? Saya dah taman, saya beli rumah taman. Oh, tak duduk. Padu tak ada orang Ya, lah. taman baca pun ada taman. Baru pun ada rumah. Ada rumah. Ha. Pancu pun ada tanah. Ada tanah ada mana. Padu itu duduk taman mana? Ya? Padu Datuk duduk dekat kawasan mana? Yang dekat dengan sekolah tu ke bukan? Ha, sekolah. Sekolah. Sekolah baru. Ha, sekolah Padu. Kawasan Padu itu. Ha. Belakang ni. Kat stadium tu lah tu. Entah tahu riwayat hati. Itu orang panggil dia induk iam, tu mak dia. Induk Iam. Ha, kalau buku Jurina, tu adik dia. Yang selalu pergi ke Jepun tu. Atuk kenal? Nenek. Apa nama? Apa nama? Siapa apa nama panggil? Lelaki perempuan. Perempuan. Dia badan besar-besar. Ustaz Jubi. Ha. Ustaz Jubi yang sekarang dengan utama tu anak murid tua tu. Nama siapa dia nama? Tak kena. Oh nah, anak dia. Ini anak apa ni? Anak Wahab ni. Anak Wahab ke? Damn! Bukan tu. Bukan. Kaha. Arwah Kaha. Ha ha ha. Mak nama. Oh. Nidah tu. Oh, Hamidah. Ha. Hamidah Mak Jaya. Ha? Ya, Hamidah Mak Jaya. Hamidah mana? Arwah Kaha. Ha? Anak Arwah Kaha. Ya Allah nak buat kan. Sepak jangan. Tidak orang cakap dengan kucing kan. Kan balik satu cakap dengan kucing dengan man. Kau sepak. Nak kena sepak kau. Aku cakap dengan Iman dengan apa nanti. Oh, terima kasih. Berkat semua hari Jumaat. Bukan lagi mana tu. Ni tak bukit eh. Jumpa wari atas bukit. Lebih baik kau jauh kalau kau sini tadi kau sepak lah. Dah dia dengan saya sepupu. Oh, mak nenek dia dengan mak dia beradik. Oh, nenek. Dua kali kan. Saya beli kan locon. Satu atas. Atas simpan. Bawah pakai habis buka lah atasnya. Tu bila jempol kan. Walau simpan lah buat air lebih sikit. Kan buat air tadi. Ya, panas. Jadi tahu lah. Oh, awal awak sampai.
Kan, toilet sedap. Oh, dah nyekik dah belakang panas. Tak masuk. Ya? Betul. Dia. Oh, dia. Okey, So, sebelum kita balik, kita makan jambu jap. Jambu. Oh, pecot. Jambu. Okay, sekarang pukul 11.34 kita dah sampai kat bawah. Dekat starting point tadi. Okay. Terima kasih pada yang menonton video ni. Jangan lupa subscribe, like and share. Bye.